Assalamualaikum. 28 April 2020. Bersamaan dengan 10 Zulkaidah 1447 Hijrah. Balik. Turun. Kanan bergerak. Dekat nak ulas pasal Negeri Sembilan ni kan. Ibu sokor tu, dia bukan orang situ, orang tempatan dekat situ. Dia orang Kedah tu. Dia mari import daripada Kedah sana. Dia mengaku pelik-pelik kat situ. Dia buat kerja pelik-pelik kat situ. Kebanyakan dia mencuri. Curi haiwan ternakan ni, geng tu. Macam mana, betul ke tidak? Dia mula-mula dengan kami bigi-bigi kat sini. Balik. Ibu sokor aku nak beli dekat kau. Dia nak buang aku kerja pula. Balik mereka. Balik. Hei, balik. Balik. Hei. Ni kandang bawah ni. Kandang yang saya buat ni, belah kayu sendiri. Ni. Termasuk belah kayu dekat kebun sawit dekat Negeri Sembilan ni. Habis lembu dekat sini ni. Nak jadikan isu gila dia. Isu perpaduan gila. Kemantapan gila dia. Betapa mantapnya. Berapa sempoalnya santai-santai. Ni gila ni. Ami Toto ni. Dia pandai-pandai pula ubah apa benda tu. Yang ada orang dekat situ. Dia punya cerita gila dia. Yang pelik tu ada pula yang percaya. Habis lembu ni kena jual dengan dia. Dengan anak dia. Yang kebun sawit kita tanam dekat situ dengan pok mentua tu. Balik daripada Kedah, rumah tok tu. Dekat Kedah sana tu. Buat rumah tu. Tapak rumah arwah tok tu. Tok bini dia lah. Bagi tapak rumah. Jadi kepelik-pelik pula cerita dia. Aku heran sungguh.